Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini dan selama 2 hari saya telah berkursus dalam suatu bengkel iaitu berkaitan AI yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan bersama dengan pihak Thinkers Solution. Jadi apa yang saya boleh katakan daripada kursus ataupun bengkel 2 hari ini, ia telah memberikan saya satu kefahaman ataupun suatu gambaran yang lebih luas bahawa AI ini sangat-sangat boleh membantu kita dalam urusan kerja seharian. Sebelum ini saya hanya mendengar sahaja dan saya tak pernah menggunakan secara orang kata meluas AI ini tadi sebab saya tak reti. Bila tak reti, jadi bila kita buat sesuatu perkara pun kita tak dapat hasil sebagaimana yang kita kehendaki. Tapi pada hari ini, bila telah didedahkan dengan teknik dan cara yang betul, barulah saya sedar, wow, ini rupanya apa yang kita boleh dapat daripada kemudahan kecanggihan teknologi AI yang ada pada hari ini yang akan sangat-sangat membantu urusan kerja seharian kita di pejabat, khususnya macam saya di Jabatan Mufti di bahagian penerbitan. For sure, dengan AI yang dapat saya, ilmu yang saya dapat pada hari ini, ia akan membantu saya dari sudut untuk penyediaan kertas kerja satu. Ia juga akan membantu saya untuk menyediakan slide presentation bila ada mesyuarat dan sebagainya, untuk buat presentation dan sebagainya. Itu sangat-sangat membantu. Yang akan, sebelum ni kalau mesyuarat cakap mulut saja, tapi pada hari ini insya-Allah akan ada satu presentation yang sangat-sangat menarik dengan bantuan AI ini tadi. Dan juga dari sudut bagaimana untuk saya menyediakan bahan-bahan untuk terbitan Jabatan Mufti. Jadi semoga dengan ilmu yang saya dapat ini dapatlah kata meningkatkan lagi mutu kerja saya di Jabatan Mufti mudah-mudahan insya-Allah.